Baiklah murid-murid, antara kepentingan tumbuh-tumbuhan yang pertama ialah sebagai sumber makanan. Yang kedua ialah sebagai sumber dalam perubatan. Seterusnya, sumber makanan. Pertama sekali, seperti bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan yang menjadi sumber makanan yang penting kepada manusia. Yang kedua, hasil tumbuhan ini menjadi sumber utama vitamin dan mineral yang dapat menghindarkan manusia daripada penyakit. Seterusnya, sayur-sayuran. Antara contohnya seperti sayur-sayuran seperti lobak, kobis, timun, tomato, cendawan, sawi dan bayam. Selain itu, buah-buahan. Antara contoh buah-buahannya ialah nanas, anggur, apel, pisang, oren, limau dan delima. Berikut adalah antara contoh-contoh buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagi gandum, sumber makan seterusnya iaitu bijirin. Seperti contoh beras, jagung, gandum, barley, kacang dan kacang soya. Kemudian bagi sumber perubatan, sumber perubatan terdapat tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai sumber perubatan kepada manusia. Sebahagian daripada tumbuhan ini dikenali sebagai herba. Antara tumbuhan yang mempunyai khasiat perubatan adalah seperti pegaga, dukung anak, tongkat ali dan lidah buaya. Berikut merupakan contoh sumber perubatan, iaitu pokok pegaga. Pegaga boleh mempercepat proses pemulihan pada luka. Seterusnya, pokok dukung anak. Pokok ini boleh dijadikan sebagai penawar dalam masalah jerit-birit. Seterusnya, pokok tongkat ali. Pokok ini boleh melancarkan peredaran darah dalam badan. Seterusnya lagi, pokok lidah buaya. Ia boleh membantu untuk merawat masalah kulit. Baiklah murid-murid boleh melakukan latihan pengukuhan pada buku aktiviti Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar pada buku surat 53 sehingga 54 untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid pada tajuk ini. Jadi, mari kita imbas sekali lagi kepentingan tumbuhan ialah sebagai sumber makanan dan sumber perubatan. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.